nescaya jatuhlah talaknya pada masalah-masalah yang tersebut. Nah, sebagai contoh, bini dia tepi dinding, dia kata aku talakmu wahai perempuan tepi dinding. Nah, dia duk sangka kata bukan bini dia, tiba-tiba buka tingkap, buka pintu, tengok bini dia, maka jatuh talak. Ataupun dia sekadar main dalam hati aku mikir benda lain, jadi ucapan aku ni tak kira lah. Aku kata aku ceramu, dalam hati fikir benda lain, dah, maka jatuh juga walaupun tak ada niat. Walaupun tak ada niat, jatuh juga segala masalah. Kerana ada sebut talak, kerana ada sebut perkataan talak, yakni sarih dan jelas. Dah, hak tu dalam lakonan ke, dalam drama ke, bergurau ke, maka apabila perkataan talak jatuh atas bini kita, letak atas bini kita, tuju atas bini kita, maka jatuh talak. Dah, dalam lakonan dia kata walaupun depan muka dia adalah wanita lain, yakni bukan bini dia, dan sekadar lakonan, dia pun kata aku talak bini aku. Dah, jadi yang jatuh bukan bini di depan muka dia. Betul drama tu jatuh, tetapi hakikat bini kat rumah pun jatuh yang sedang tidur. Nah, tu dia kata saya berlakon, ini dalam lakonan. Dah, dalam bab talak tak boleh nak bergurau. Dah, lakonan tak lakonan, drama tak drama, maka yang jatuh, hakikat jatuh adalah bini kat rumah. Tetapi kalau disebut aku talakmu wahai tuju, makna perkataan tuju kepada wanita dalam lakonan, ni dah jatuh. Dah, hak tu dipanggil rukun dan syarat talak tu kena tahu. Dah. Kerana ada sebut, yakni perkataan talak, dan kena pada tempatnya. Dah. Tiada jatuh talak dengan niat. Dah, niat saja hendak dijatuhkan dalam hati dengan tiada dilafazkan atau digerak-gerakkan lidah dengan perkataan talak, selagi tiada disebut dengan lafaz yang boleh didengar oleh telinganya sendiri, maka tak jatuh talak. Dia nak talak bini dia, tak berani nak cakap, takut kena, pasal dia takut bini. Dah, maka ucapan lafaz talak tu hanya berada dalam hati dia. Sebagai contoh, aku nak talakmu, nak lepas geram, maka dalam hati sebut. Dah berapa kali, beratus-ratus kali sebut nak cerai bini dia, maka dah jatuh pasal benda dalam hati. Yang jatuh apabila lafaz yang keluar daripada mulut dia dan didengari oleh telinga dia, maka jatuh. Tak dengar, maka tak ada masalah. Tu syarat baca Fatihah kena dengar di telinga. Dah, walaupun beratus kali kita belajar, beribu kali kita belajar, tapi benda ni kadang-kadang malah. Dah, rasa malah. Nah gitu baca bisik gitu. Dah, baca bisik gitu. Kadang-kadang tak bunyi tu. Dah, tak bunyi tu. Pasal kita rasa mudah-mudah dah. Pasal kita tak mati lagi. Dah, nak tahu mudah tak mudah tunggu mati. Itu je jalan dia. Dah, kita ni selagi tak kena, selagi tu tak perik. Dah, dah. Belajar sekali okey sekali, lepas tu tak okey balik. Itu biasanya kita lah. Habis. Tu mana kata jatuh talak tu lafaz yang didengari oleh telinga dia. Seperti sebahagian dia nazar. Dia kata, dalam hati dia, kalau aku hilang daripada penyakit ni, aku nak buat jamuan, maka tak ada lagi lafaz. Yang ada dalam hati. Kebanyakan kita macam tu, kalau aku sembuh dari penyakit ni, aku nak buat jamuan, nak bakar seekor lembu dan sebagainya. Dah. Kalaulah nazar, dia kena ada lafaz yang keluar daripada mulut dia. Dah. Tapi kalau nak buat, kau comel buat. Tak buat, tak ada masalah. Sebab ucapan yang kita sebut tak didengari dan tak keluar. Yang ada dalam hati. Ini banyak lah. Dah, ini banyak. Biasa orang selalu tanya, dia kata, dulu saya sakit, tapi dalam hati saya teringin, kalau saya sembuh daripada penyakit ni, saya nak buat jamuan dan sebagainya. Maka bila terjadi ataupun sihatnya saya, maka saya tak buat lagu mana hukumnya. Dah, maka itu dipanggil bisikan hati lah. Niat, kita ada niat, boleh pahala. Dah, tapi sebaliknya tunailah, tak tunai pun tak ada masalah. Dah, yang jadi wajib macam mana? Kalaulah aku sembuh daripada penyakit aku, wajib atas aku nak buat bakar seekor lembu. Ni jelas. Makna kata dia wajib atas diri dia. Tu lafaz. Nah, macam ni, niat
Dah, niat nak cerah bini dia, nak sebut lafaz jelas, takut kena marah ataupun tak berani, maka dalam hati aku cerahmu, maka tak jatuh. Nah, tu orang kata kalau jenis kita tak berani nak kahwin lebih, maka niatlah hati lah. Dah, pasal kita takut nak ambil pahala pada dah. Oh, tanya mu berani, aku berani niat. Dah, niat tu slow sikit cakap, malu dah. Jadi pahala niat ada pahala niat. Dah, nak kahwin lebih pada 3 lah. Biar padahlah niat lah. Tak ada orang marah, tak ada orang tahu. Dah. Jadi pahala niat, boleh pahala niat. Dah. Nak sebut jelas, takut bini dengar kena, dah, maka niat. Tak ada masalah. Pahala boleh. Dah, pahala niat. Dah. Gitulah kita dah, jenis nakut. Biasalah. Habis. Jadi hukum dia tu, maknanya kena telinga dengar, tak lafaz. Orang laki-laki merdeka memilih talak. Ini macam dah saya baca. Cuba itu berarti tu separuh. Suami boleh menyerahkan talak kepada isteri. Dalam bahasa Arab disebut tafwid talak. Seperti dikatanya tentang talak anda, saya serahkan kepada anda. Bila suami sudah berkata begitu, maka talak itu jadi milik isteri. Jika ia hendak cerai, kenalah ia menceraikan dirinya dengan qada segera. Umpama berkata, saya talakkan diri saya. Sebagai contoh, suami kata, ginilah, disebabkan mu ni hari-hari nak minta cerah, nak minta aku talak, jadi bab talak ni aku serah padamu lah. Kok mu lah, dah, nampak nak sangat. Maka dia ambil ucapan daripada suami dia kena sebut terus, aku talak diri aku, maka jatuh. Macam tu. Dipanggil macam ijab dan qabul. Saya beli, kena jawab terus, saya jual, ke macam tu. Aku serah talak aku padamu, aku terima, aku talak diri aku, dah, dengan 2 talak, 3 talak sebagainya, maka boleh, dah, serah. Dah. Tapi jarang nak serah gitu, dah. Kalau serah habis, dah, ada 10 habis 10, dah. Gitu kesen dia. Kerana dalam serahan itu ada mengandungi qabul. Bila ada qabul, maka kena segera, dah, tak boleh nak lambat lah. Maka qabul dikehendaki bersegera. Jika lambat, sekira-kira putus berhubungan lama antara ijab dan qabul, tidaklah jatuh talaknya. Mana kata suami ini bagi dia izin, bab talak ni aku malas dah nak jaga, pasal mu hari-hari minta talak, jadi aku serah 3 talak ni bagi mu nak talak ikut mu lah. Dia pun kata, saya terima, aku talak diri aku dengan 3 talak, maka jatuh talak. Siapa yang sebut talak? Bini dia sebut talak, berapa jatuh? Dah suami dia serah dah kan? Dah, serah dah lah kepada suami, isteri dia. Jatuh talak. Dah mahkamah syariah. Ini ada timbul dah. Sebab kita ni kait dengan undang-undang. Ini masalah juga. Dah. Jadi hukum akhirat kalau kita buat menempati hukum rukun dan syarat, maka jatuh. Tetapi sabit dengan satu lagi undang-undang, yang ni hukum mahkamah syariah. Jadi mahkamah syariah ni kena ikut juga. Contoh, pergi ke mahkamah syariah, dia pun tanya, mana saksi penceraian awak dan sebagainya. Dia tak boleh kemukakan saksi ataupun bukti. Jadi mahkamah tak boleh nak putus, kata dia dah cerai. Lepas tu orang tu tanya, dah kalau saya nak jimat bini saya, dari mana? Dia kata, tak ada bukti dan saksi ni, awak cerai. Maka tak ada masalah hubungan. Tapi saya ni jelas dah kat rumah saya lafaz, aku talakmu wahai bini aku, jelas. Dia kait dengan 2 undang-undang ni. Dah hukum syarak jatuh dah. Mahkamah syariah dah jatuh lagi, pasal dia nak buka bukti, saksi dan sebagainya. Jadi bila ditanya pegawai mahkamah syariah kata dah jatuh lagi pasal tak ada bukti dan sebagainya. Dia pun kata dah boleh jima', padahal hukum dia lihat. Ada masalah ke tak? Ya, agak masalah lah. Dah, tu kena tengok. Sebab baru ni ada orang tanya, dia kata, jadi saya talak dah bini saya kat rumah, pergi ke mahkamah syariah, dah atur lagi talak. Kok mana ni? Payah tu kena demoleh. Sebab kita ni kait dengan 2. Mahkamah syariah, mahkamah sirut. Sebagai contoh, bab tanah. Ya, ada tanah kan. Biasa pasir tumbuh pasir tumbuh kan. Kalau siapa pergi pondok pasir tumbuh tu, ada pondok-pondok tu. Depan masjid tu, mak ayah dia hak lama tu wakaf dah sampai giliran anak dia ambil balik. Pasal apa? Dah lama
Memanglah undang-undang dunia ni kita kalah, tetapi akhirat kita menang. Yang mana berlaku Sungai Soy tu berlaku. Pergi dah ke mahkamah barat. Mak dia kata, kalaulah saya mati, ayah dia pun kata, kalaulah ayah dia mati, ayah nak wakaf belaka tanah rumah ni untuk buat rafih dan pondok. Bila pergi, adik-beradik settle, ada seorang kata, saya tak nak, saya nak jual tanah ni. Jadi kait dengan undang, maka naiklah mahkamah setara mana pun tetap dimenangi oleh anak dia. Pasal surat tanah lama tu ada. Wakaf tu jelas, dah hukum syarak, settle dah, tak ada masalah. Maka kalau dijual, asal hukum tidak sah jual barang wakaf dan lepas dah pemilikan. Tetapi undang-undang dunia dia menang. Macam masjid dah lah. Masjid. Mak ayah dia wakaf, dia buat masjid. Tiba-tiba sampai gila anak dia jual. Dah ada gerang, ada pun cukup syarat, beres. Naik mahkamah pun tak lepas tak, pasal bukti semua dah ada. Jadi begitu juga dalam masalah ni. Dalam masalah cerai ni, kat rumah kita cerai dah, tapi pergi ke mahkamah syariah nak lagi. Jadi hukum dia kata boleh ke tak, saya nak jimat bini saya pasal kat rumah saya cerai dah. Pergi ke mahkamah syariah, mahkamah syariah tak memutuskan yang saya ni dah cerai dengan bini saya pasal tak ada bukti, tak ada saksi. Betul? Macam jadi tak boleh hukum syarak. Hukum syarak tetap hukum syarak. Habis. Dan jika suami berkata, talakkan dirimu dengan RM1,000, umpamanya datang isteri talakkan dirinya, jatuhlah talak. Itu bain. Yang ni talak tu bain dengan bayaran RM1,000. Ni seperti mana dalam bab khulud lah. Ia ni suami kata, aku dah nak talakmu dengan mu bayar ke aku RM1,000. Bini cakap, aku lama dah tunggu, sekadar RM1,000 tu aku boleh bayar dulu. Aku sanggup, aku terima. Maka jatuh talak dan bini wajib bayar ke suami sebanyak RM1,000. Dan talak ataupun pisah yang macam ni, maka tak boleh nak rujuk balik. Nak bersama semula, kena kahwin baru, ada saksi, ada wali dan sebagainya. Dipanggil menjual talak kepada bini ataupun tebus talak. Ini jatuh juga. Maka kalau nak talak bini dan sebagainya, baik buat macam ni, untung juga. Daripada free. Sebagai contoh dia kata, talakkan dirimu dengan RM1,000 umpamanya. Datang isteri, talakkan dirinya, jatuh talak itu bain dengan bayaran RM1,000. Jatuh talak. Ataupun kita kata, mau bayar aku RM10,000 aku talakmu. Boleh kahwin lain pula. Contoh RM10,000. Dia kata, aku sanggup, lama dah aku tunggu tawaran. Jatuh. Habis. Tentang masalah surah talak ini ada 3 huraian. Yang pertama, suami berkata, anda ceraikan diri anda, dalam hatinya niat talak 3. Jawab isterinya, saya ceraikan diri saya, dalam hatinya niat 3 juga. Sekalipun dia tidak tahu niat suaminya, hukumnya jatuh talak 3. Suami kata ke bini dia, ginilah, disebabkan hari-hari muduk zikir kata nak cerai, bak talak ni aku serah kepadamu, mu talak dirimu. Dia pun kata, saya terima, aku talak diri aku. Suami dia niat 3, bini dia pun niat 3, maka yang berlaku adalah jatuh 3 talak. 3 talak. Dalam perkataan tak ada, tapi dalam niat ada. Ataupun yang kedua, suami berkata demikian, padahal keduanya tiada niat apa-apa, atau salah seorang saja berniat talak 3, hukumnya jatuh talak 1 di sisi kaul yang asah. Ni seorang niat, seorang tak, maka jatuh 1 saja. Suami berkata, anda ceraikan diri anda dengan talak 3. Suami isteri, saya ceraikan diri saya dengan talak 1. Atau sebaliknya, suami kata 1 atau isteri kata 3, hukumnya jatuh talak 1 jua. Ni bab serah talak. Bagaimana telah dikatakan laki-laki merdeka memilih 3 talak, maknanya 3 kali cerai, tetapi tidak haram dikumpulkan ketiga-tiga sekali. Kumpul 3 ataupun lebih. Marah sangat aku ceramu sebanyak buah kelapa atas pokok. Bilang ni buah kelapa dia berapa? Bilang-bilang jadi 50. Maka sebanyak tu lah aku ceramu 50. Maka hak jatuh bukan 50, hanya 3. 3.
Marah sangat tak? Marah sangat, sebut macam tu. Yang demikian, jika suami berkata, saya talakkan anda, talak 2, jatuhlah talak 2. Ataupun jika kata talak 3, maka jatuh talak 3. Mudah. Nah, kata 3 jatuh 3, kata 4 jatuh 3, kata 10 jatuh 3, kata 1 jatuh 1. Nah, tak kata jatuh 1. Dah habis dalam bab talak. Mudah, jadi tak payah pun. Dah. Seterusnya adalah ta'liq talak. Ni ta'liq. Ta'liq ni bahasa Arab, terjemah ke bahasa Melayu, yakni gantung. Talak lah. Cuma sebelum tu dipanggil live, segera. Dah, ta'liq ni akan datang. Ataupun gantung dengan sifat, gantung dengan sesuatu akan jadi. Itu dipanggil ta'liq. Seperti hari ni lepas pada akad nikah, ada tak pengantin lelaki baca ta'liq? Dah, nak ingat balik kena kahwin lagi ya. Dah, tu. Slow tu insya-Allah tu. Jadi ta'liq ni ke mana? Kita baca lepas pada akad nikah. Yang hak ingatnya pasal lama dah kahwin lah. Ingatnya hak sekiranya suami tak bagi nafkah kepada isteri selama 4 bulan dan isteri ambil duit RM1 pergi ke mahkamah, maka jatuh tak? Talak. RM1 lah. RM1 100 ada. RM1 ni mudah tak? RM1 ni mudah. Kalau buat 100 ni payah pula nak cerah, nak cari 100 pula. Pening kepala mikir. Ni dipanggil ta'liq. Jadi kadang-kadang berlaku masalah suami isteri, suami tidak memberi nafkah kepada isteri. Sebahagian kata apabila suami tak bagi nafkah kepadamu, maka jatuh talak. Jatuh talak ke mana? Dalam bab jatuh talak tak ada pun sebut apabila suami tak bagi nafkah kepada bini jatuh talak. Ada. Kita baca daripada awal sampai akhir ada kan. Yang adanya ta'liq. Sebab apa ta'liq? Kadang-kadang ta'liq ni nak jaga juga. Nak jaga apa ni, pihak perempuan supaya tidak kena masalah bahaya dan sebagainya. Ada. Nak maka buku tulis ta'liq. Tengok ta'liq ni sikit ni tambah lagi. Tambah banyak lagi biar pening. Dah, apa boleh, tak ada masalah. Jadi kalau dah suami tak bagi nafkah selama setahun, maka dah jatuh lah. Dah jatuh lagi 2 tahun, tak jatuh lagi. Dah apa yang jadi? Maka berdosa dah suami ni. Sebab apa? Tak memberi nafkah kepada bini dia. Nisbah jatuh talak, tak jatuh. Dah ta'liq tu kata 4 bulan. 4 bulan tu kalau mu ambil duit RM1 pergi ke mahkamah syariah. Dah mu tak ambil duit RM1. Dah kalau ambil duit lebih pada RM1, RM1 ada 10. Dah syarat dia nak RM1. Dah. Seperti mana baru ni ada tanya. Dia kata kalau mu keluar kok pintu tu jatuh talak. Dah pintu ada sebutir tu. Maka kalau keluar jatuh, keluar kok tingkap, tak ada masalah. Dia kata gini, pintu tu upah dia tingkap pula. Payah juga tu. Asalnya dia kata kalau mu keluar kok pintu ni jatuh satu talak, pasal ta'liq. Jadi bila macam tu payah, nak keluar kok tingkap. Payah. Maka roboh balik. Pintu tu buat tingkap. Tingkap tu buat pintu. Dah selesai tak? Selesai lah. Gitu. Itu dipanggil ta'liq. Ta'liq ni dikait dengan sifat ataupun syarat. Dan kadang-kadang payah tak? Seperti mana orang ta'liq aku ni. Bini dia tengah punya nasi. Kalau mu telan jatuh talak, kalau mu kehek keluar jatuh talak. Dah kok mana nasi dalam mulut? Takkan ada umam gitu sampai berkulak. Maka bila kehek jatuh, tak kehek jatuh, maka nak elak daripada terjadinya ta'liq, maka kena musnahkan. Dan apa yang disyaratkan, seperti mana dia kata nasi dalam mulut tu kalau mu kehek habis jatuh, mu telan jatuh, maka kita bagi separuh.
Dah separuh telan, separuh kehet, maka selesai masalah. Jadi dak adil, dak adil. Pasal tak sempurna taklid ni. Dah. Tu panggil taklid. Ataupun duk tengah tangga. Dah. Rumah tu ada tangga, dia duk tengah. Kalau mu turun jatuh, kalau mu naik jatuh, tolak. Dah. Kok mana nak selesai? Turun ke tepi. Dah. Kok tepi pun turun ke tak? Luar ke tepi ya, daripada tangga. Diturun bukan turun tangga. Tu cara nak elak. Supaya apa? Apabila berlaku kita taklid marah sangat, taklid, maka kita ada jalan penyelesaian. Tak helah dia. Seperti mana berlaku ni pasal apa? Biasanya orang tanya, dia kata, saya marah sangat ke bini saya, maka saya taklid. Taklid. Kalau mu lalu tempat ni, maka jatuh talak. Dah kalau dia lalu banyak kali, berapa talak jatuh? Dah tempat dia lalu. Maka bila dah berlaku, maka jatuh satu talak. Dah habis dah, maka selesailah. Tu taklid. Taklid ni gantung. Yang ni gantung dengan sifat ataupun gantung dengan benda. Seperti mana aku talakmu apabila esok aku mu tertalak bila esok jam pukul 12. Nak elak ke mana? Nak elak ke mana? Memang jatuh talak. Itu dipanggil taklid. Taklid ni gantung. Sah ditaklidkan, yakni digantungkan talak dengan syarat seperti jika. Guna perkataan jika. Apabila manakala tak kala. Jika mu masuk pasaraya, jatuh talak. Dah pergi ke mana? Nanti tak masuk. Masuk TMG, jatuh talak mu. Beres. Beranda hidup kali masuk. Contoh. Masuk jatuh. Lalu tepi dah jatuh. Lalu lah. Sampai esok tak apa salah. Dia nak masuk. Itu syaratnya. Sempadan mana TMG? Masuk jatuh. Itu hukum. Ataupun dia kata kalau mu balik rumah mak mu, aku jatuh talak. Dah mak dia sakit. Mak dia tenat. Ada tak cara lain? Darurah ni mak mati. Dah kalau dia pergi pun boleh sembuh dah mak dia. Kena pergi. Ambil ya mak. Bawa keluar daripada rumah tu. Pergi hospital. Tak ada masalah. Yang suami dia kata kalau mu pergi rumah mak mu, maka jatuh talak. Nampak tak? Dah mak dia hospital, tak ada masalah. Tu taklid tu. Tengok je lah aku. Banyak orang taklid kadang-kadang. Kadang-kadang isteri suruh suami taklid. Abang taklid lah kalau nak saya kembali balik kepada abang. Macam-macam taklid suami dia buat. Suami pun taklid. Jadi perkataan jika, apabila, manakala, tak kala, inilah yang jenis ataupun ucapan yang disebut, maka jadi taklid. Atau sebagainya. Apabila perkara yang disyaratkan, umpama suami berkata, jika anda masuk rumah ini, anda tertalak, maka jatuh talak. Nak elak lagu mana? Nak elak? Saya dah tersilap dah, tu marah sangat. Saya kata ke bini saya, kalau mahmu minum air, maka jatuh talak. Faham lagu mana? Takkan bini saya tak minum air. Maka tak kira dah. Bila bini dia minum air, maka jatuh talak. Nak elak? Tak ada. Saya nak batal balik, nak pergi ke mahkamah nak batal balik. Tak lepas lah tu hukum. Atau apabila anda bercakap dengan si fulan itu, anda tertalak, maka jatuhlah talak, sebaik saja ia masuk ke rumah itu. Atau bila ia bercakap dengan si fulan itu. Kalau ulah mu cakap dengan mak, maka jatuh talak. Dah mak mana nak? Ramai nama mak. Umur pula dah. Maka dia ada maksudlah. Mak mana tu? Maka bila dia bercakap dengan mak, maka jatuh talak. Tu taklid. Tapi kalau suami
Ni biasa dengar lah. Nah, suami baca taklid. Jadi lepas pada kita akad nikah tu, pengantin lelaki ni baca taklid lah. Banyak orang taklid lah. Baca. Ngelah tu dia kata insya-Allah, maka terjadi taklid. Nah, insya-Allah. Nah, insya-Allah kalau jadi setuju. Lelaki tak setuju dah taklid. Nah. Habis. Atau digantungkan dengan masa, seperti suami berkata, anda akan tertalak dalam bulan Muharram, maka jatuhlah talaknya sebaik masuk malam pertama awal Muharram itu. Ni taklid malah gantung. Dan jika ia berkata anda tertalak pada hari awal Muharram, maka jatuhlah talaknya sebaik terbit fajar malam yang pertama Muharram itu. Ni dalam bab taklid talak. Maka jatuh talak apabila kita gantung talak kita dengan syarat ataupun dengan sifat. Kalau mu tidur maka jatuh talak. Takkan tak tidur. Tidur. Tak kira tidur di ke tidur duduk ke. Jatuh talak. Mudah. Tapi tujuan sebenarnya, tujuan taklid ni, tujuan taklid ni nak khianat ke nak apa tuan? Jadi talak aku ni berlaku kalau mu buat benda ni, nak menakut. Kalau nak talak aje lah. Jangan ada sangkut paut dengan dia. Untuk gantung itu. Kalau mu keluar rumah jatuh talak. Tak keluar rumah dia. Berat sekali ni. Habis. Itu bab talak gantung. Yang seterusnya yang ni bab talak dia ada jenis. Talak sunni dan talak bid'i. Talak dia ada talak sunni dan talak bid'i. Kemudian talak itu terbahagi kepada sunni, maksudnya yang harus, dan bid'i, maksudnya yang haram. Jadi talak ni, kalaulah kita talak masa yang diharamkan, maka perbuatan talak haram tetapi jatuh talak. Talak tu tak jatuh. Seperti mana selalu kita sebut, ada kala perbuatan tu haram tetapi sah je benda tu. Seperti mana kita beli ataupun kita jual ayam hidup. Mudah kenapa? Jual ayam hidup kepada orang yang bukan Islam. Dan bila dia makan tanpa sembelih, maka ayam tu bangkai. Bermakna kita menjual tu adalah perbuatan haram tetapi jual beli tu sah. Nampak tak? Ada kala jual beli itu tidak sah. Seperti mana kita jual kura-kura. Jual kura-kura kepada siapa-siapa pun, Islam ke tak Islam, maka tetap hukum dia tidak sah. Pasal benda tu haram dimakan. Dan tahu dah kalau dia beli dia nak makan. Nampak tak? Itu beza. Masalah sini pula, talak tu tetap jatuh, tetapi perbuatan mentalak masa tersebut hukum dia haram. Itu terjadinya talak sunni dan terjadinya talak bid'i. Jadi ada timbul isu berkaitan dengan masalah dia kata kalaulah suami talak isteri dalam keadaan bini itu sedang mengandung, maka tak jatuh. Kok mana tak jatuh? Mana ada larangan talak? Kalau talak dalam mengandung tak sah. Nampak tak? Tu kena tengok syarat dan rukun talak. Tak ada sebut. Mari pandai-pandai mari. Tak sah ni. Nanya ke bini, talak bini tengah mengandung. Jadi dibahagi juga. Talak-talak ni dia ada sunni dan bid'i. Ni bukan kait dengan bid'ah dengan tak bid'ah. Bukan kait dengan wahabi tak wahabi ni. Cuma sunni sini dengan bid'i sini. Tu panjang abad tu. Katanya yang dikatakan sunni ialah menceraikan isteri dalam masa ia suci daripada haid ataupun nifas yang tiada disetubuhi masa itu. Ni dipanggil talak bini dan hukum dia haruh dan masuk dalam kategori talak secara sunni. Talak bini dia dalam keadaan suci ataupun haid dan nifas suci, ataupun lepas pada suci bini dia tak setubuh lagi. Tak setubuh lagi. Maknanya dia tahulah bini datang bulan bila, okey beres, bini aku selesai dah bulan. 2 hari lepas, 2 hari akan datang, dia pun cegah bini dia. Hak ni dipanggil talak secara sunni, maka perbuatan talak harus dan talak jatuh.
Bukan kata suruh talak dah. Awal tu dia kata dah, nak talak ke apa tengok. Kalau kata bini mu tak boleh nak kawal, yang menyebabkan mu ni jadi masalah dan sebagainya, tak boleh tahan, maka harus talak. Kan dia ada gini, hukum haram talak. Haram tu mana kata kalau kita talak dia tu hukum dia haram. Sebab apa? Bini dia okey dengan kita dan sebagainya. Dah, ada kala hukum dia haram. Ada kala wajib kita kena talak bini kita pasal kita jadi masalah, jadi punah, jadi rosak disebabkan adanya bini kita. Dah, ni masalah apa? Jadi talak sunni ni adalah talak bini dalam keadaan suci. Bini dia suci daripada haid dan nifas dan dia tak setubuh lagi. Tak setubuh lagi. Maka dia pun talak. Aku talakmu dengan satu talak. Ni masuk dalam kategori talak yang sunni. Apa sunni? Mana kata harus. Tak. Masa itu atau dalam masa haid yang sebelum suci, yang tiada setubuhi masa itu, atau dalam masa haid yang sebelum suci. Tak, dia talak dalam masa haid sebelum suci. Kerana dengan keadaan demikian, lepas talak terus dikira iddah dari masa itu. Tak, lepas pada talak bini dia, maka terus dikira iddah. Tak. Dan tiada kesal hati sebab lekas habis iddah, tiada kena menunggu lama. Makna kata, kalaulah kita cerai bini kita dalam keadaan dia haid dah habis, contohnya haid dia 15 hari, hari yang ke-16 dah habis dah, kita tak jima dia, kita talak dia terus. Ni talak sunni, maka harus talak macam ni. Ataupun kita talak dia dalam masa haid. Ni talak masa haid. Isteri dalam masa suci daripada haid ataupun nifas yang tiada tubuh itu, atau dalam masa haid yang sebelum suci. Kerana dengan keadaan demikian, lepas pada habis haid dia, maka terus dikira iddah. Itu dipanggil talak sunni. Dan mana talak bid'i ni? Yang dikatakan bid'i itu ialah menceraikan isteri dalam masa ia berhaid, dalam masa haid, ataupun dalam masa suci tetapi telah disetubuhi masa itu. Tadi disebut masa haid. Masa haid ni gini, haid dia suci dah, dia tak mandi lagi. Haid suci dah, tak mandi lagi. Hak ni dalam masa haid. Jadi dia tahu dah bini dia baru datang haid, ataupun tengah haid, dia pun cerai. Maka perbuatan mencerai bini dalam keadaan bini datang bulan, maka hukum dia haram, tetapi talak jatuh. Talak jatuh. Tak pun kata jatuh. Boleh. Atau disetubuhi dalam masa haid sebelum itu, sedang perempuan itu orang yang boleh mengandung. Haram cerai dalam keadaan semacam ini kerana haid itu tidak dikira iddah. Yang demikian terpaksa iddahnya menjadi lama, yang mana memudaratkan dia, terutama jika lekat anak dengan persetubuhan itu. Ataupun macam talak. Jadi dia tahu dah bini dia datang bulan selama 15 hari contoh. Hari yang ke-17 maka dia nak cerai bini dia. Sebelum dia cerai, dia pun jima' sekali. Bila jima' sekali, maka lepas pada 2-3 jam dia pun cerai bini dia, maka hukum dia haram. Tetapi talak sah. Itu dipanggil talak yang berbentuk bid'i, talak bid'i. Sebab apa? Kalaulah lekat anak, jadi panjang pula masa dia. Kita talak dia dah, kita tak nak dia dah, tapi kita jima', lepas jima' kita talak dia, tiba-tiba mengandung, jadi masa pula panjang. Ada baru ni okey. Ni wallahualam. Dia tanya sendiri, dia kata suami isteri ni, suami dia dah talak dah bini dia. Dan bini dia ni beriddah, yakni dengan suci. Makna kata datang bulan. Datang bulan. Bulan yang pertama datang lagi haid. Bulan yang kedua datang lagi haid. Bulan yang ketiga tak mari dah. Tak mari. Jadi asal dia
dia bereddah dengan kiraan haid, kiraan suci. Tiba-tiba bulan yang ketiga mengandung. Mengandung tu anak siapa pula? Tu wallahu alam tu. Dah, dalam mazhab Syafi'i, perempuan yang mengandung masih lagi datang haid, tak masih lagi datang bulan. Dia kata lagu mana? Adakah daripada eddah kiraan suci kepada eddah beranak? Macam tu dah hukum dia. Padahal dia kata dah tu dah 2 bulan dah. Bulan yang terakhir tiba-tiba cek-cek dia mengandung. Dan dalam mazhab Syafi'i, perempuan yang mengandung masih lagi dikira ada haid sekiranya cukup syarat. Tak cukup syarat. Tu eddah. Jadi dah kalau perempuan tu dia menepah dah ataupun memang diikat dah peranakan dia, maka kalaulah dijima memang tak ada dah anak, maka dak ni dah talak macam ni, tak bid'i macam ni. Tapi kalaulah dia ni perempuan yang normal yang masih lagi ada anak, kita pun jima dia, lepas pada tu kita cerai dia, hukum dia haram. Tapi cerai tu sah. Dimasuk dalam kategori talak bid'i. Ya, jadi lambat talak ni kita tak cara dah. Tanya kita marah bini kita tak cara dah, bid'i tak bid'i dah, aku marah pakat zat tu. Nah, ketika tu tumbuk-tumbuk semua keluar. Nah, cumanya bila kita tengok secara detail hukum, maka dia ada talak sunni dan ada talak bid'i. Nah, jadi talak tu perbuatan tu haram tapi talak jatuh. Perbuatan tu haram, talak jatuh. Nah, sebab apa dikira macam tu? Melambatkan iddah dia. Nah, melambatkan iddah wanita tersebut. Nah, waktu seorang wanita yang itu ada seorang wanita tanya ke member tanya. Dia kata dia ni dicerai oleh tok laki dia, oleh suami dia. Dan bila ditanya seorang ustaz tu kata ada awak nak iddah awak 3 kali haid. 3 kali haid. Dia pun pening lah 3 kali haid. Dan haid dia ni tak tentu. Kadang-kadang sebulan datang, kadang-kadang 3-4 bulan baru datang sekali. Nah, kadang-kadang 5-6 bulan baru datang sekali. Dah kalau kira 3 haid, kena molek setahun lebih. Contoh dia kata, berat setara tu. Tu kena tengok perkiraan tu. Dia pegang macam tu jadi masalah kadang-kadang. Habis. Adapun mencerai isteri yang telah putus asa. Dah, tua lah ni. Menepah dah panggil. Atau isteri yang masih kecil, atau isteri yang sedang mengandung, atau isteri yang menebus talak yang belum disetubuhi, tidak termasuk dalam kumpulan talak sunni ataupun talak bid'i. Tetapi kalau talak maka jatuh. Dah dipanggil iddah paling singkat, paling cepat apabila doktor cakap bini awak bakal beranak ketika mana jam 7 petang. Dia pun talak bini dia pukul 6. Sejam lagi bini dia beranak. Tak, maka habis iddah. Lalu habis dah. Macam ni kerja. Tak, akan datang dalam bab raj'ah, bab rujuk balik. Cara nak rujuk balik bini lagu mana? Adakah dengan jima ataupun dengan ucapan ataupun dengan cium dan sebagainya? Maka kita tengok akan jadi qada tu dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.